Untuk anda yang tengah cari telefon gaming bajet, siri Infinix GT memang antara pilihan yang menarik. Ia ada spek sepadu dengan harga berbaloi. Bermula dengan GT 10 Pro pada tahun 2023, sekarang dah masuk generasi ketiga dan kali ini, selain model GT 30 Pro yang lancar jom lepas, Infinix juga dah perkenalkan model GT 30 biasa baru-baru ni. Tapi kan, sekali pandang, kedua-dua telefon ni nampak sama. Malah harga pun tak jauh beza. Jadi, apa perkara yang membezakan antara dua model GT 30 dan 30 Pro ni dan model mana satu lagi sesuai untuk anda? Lepas tu, adakah siri GT 30 ni lebih bagus dari model sebelumnya? Dalam video ni, saya nak kongsikan pendapat saya tentang Infinix GT 30 dan GT 30 Pro. Okey, terus terang, memang susah nak bezakan antara Infinix GT 30 dan GT 30 Pro ni sebab dari luar, dua-dua nampak sama je. Bezanya cuma pada warna. GT 30 yang dekat saya ni warna hijau gelap. Kadang nampak macam hitam pun ada. Sementara GT 30 Pro ni pula datang dalam warna hitam. Selain itu, semua sama. Model kamera petak, bingkai rata dan gaya rekaan keseluruhan pun seiras. Kedua-duanya juga ada lampu LED belakang yang Infinix panggil Mechanical Light Waves. Kali ini, ia guna 4 garis LED. Berbeza daripada GT20 sebelum ni yang gunakan bentuk separa bulatan. Bezanya, GT30 Pro ni guna lampu RGB, manakala GT30 biasa cuma ada warna putih je. Tapi sayangnya, lampu LED ni tak boleh custom macam pada Nothing Phone 2 atau 2A yang ada ciri glyph interface. Dekat GT30 ni, anda boleh guna preset sedia ada. Contohnya, ia akan menyala ikut notifikasi, panggilan, muzik atau masa mengecas. Ada juga party mode kalau nak lampu tu hidup sepanjang masa dan semua ni boleh diakses melalui tetapan dalam settings. Dari segi binaan, memang tak rasa premium sangat. Biasalah untuk telefon semi bajet. Lepas tu panel belakang dia pun kutip banyak cap jari. Bahagian belakang dan bingkai dia dua-dua guna plastik. Tapi bila banding dengan GT20 Pro, saya rasa GT30 ni rasa sikit murah sebab kemasan bingkai kali ini gunakan kemasan matte dan bukannya berkilat macam model sebelum ni. Okey, kalau kita tengok pada paparan pula, kedua-dua Infinix GT dan GT30 Pro datang dengan skrin 6.78 inci. Memang besar dan puas hati kalau nak guna untuk gaming dan tengok video. Panel dia menyokong refresh rate sampai 144Hz, kecerahan maksimum 4500 nits dan resolusi Full HD+. Jadi dari segi ketajaman dan kelancaran tu memang tip-top. Bezel pun agak nipis dekat tepi dan atas, cuma bahagian bawah tu masih tebal sikit. Tapi ada satu perkara yang saya perasan, walaupun panel ni jenis AMOLED, kualiti warna dan kontras dia tak berapa menyelah. Tambah pula masih tak ada sokongan HDR sama macam model GT20 Pro sebelum ni. Kalau ikutkan sekarang dah ada dua model, patutnya Infinix bagi sokongan HDR supaya nampak beza yang lebih ketara dengan model biasa. Lagi-lagi sebab pesaing lain macam Redmi Note 14 Pro, Poco X7 Pro dan Realme 15 dalam harga RM1,200 ke RM1,400 pun dah ada sokongan HDR. Jadi harapnya model seterusnya Infinix akan tambah benda ni. Selain itu, walaupun skrin dia sokong sampai 144Hz, bukan semua aplikasi boleh capai kadar tu. Aplikasi macam settings, phone, message, Facebook dan Google Files je yang boleh sampai 144Hz. Selebihnya cuma maksimum 120Hz. Jadi secara realistiknya anda akan guna sekitar 120Hz je untuk kebanyakan masa. Saya juga perasan sensor kecerahan automatik dia agak lambat respon bila tukar persekitaran cahaya. Jadi saya lebih selesa kalau ubah secara manual. Dan saya suka getaran haptik dia sedap, rasa taktil dan responsif bila menaip. Speaker stereo dia pun kuat dan jelas walaupun masih tak seimbang sebab bahagian bawah lebih kuat. Tambah pula ada pengimbas cat jari dalam skrin, pemecah film merah dan kalis percikan air dan debu IP64. Okey, sekarang kita masuk bab prestasi, bahagian paling penting untuk telefon gaming macam ni. Jadi beza utama antara dua model ni ada pada chip proses. GT30 datang dengan MediaTek Dimensity 7400, manakala GT30 Pro pula guna chip yang lebih berkuasa Dimensity 8350. Untuk penggunaan harian, dua-dua rasa lancar dan responsif. Kalau main game casual macam Mobile Legends, prestasi dia hampir sama. Tak banyak beza pun. Tapi bila masuk game berat macam PUBG Mobile, baru nampak perbezaan ketara. GT30 Pro memang jauh lagi lancar dan stabil. Game nampak smooth dan frame rate pun lagi lancar. GT30 tu masih okey, cuma kadang-kadang akan tersekat sikit. Ini mungkin sebab GT30 Pro dilengkapi dengan RAM 12GB dan storan UFS 4.0 lagi pantas. GT30 pula hanya ada RAM 8GB dan guna storan UFS 2.2. Tapi yang menariknya, dua-dua boleh main PUBG Mobile sampai 120fps. Jadi, untuk prestasi game bajet memang solid. Saya pun sempat jalankan ujian pendedahan ras dekat Geekbench Siege dan 3D Mark. Dan berikut adalah hasilnya.
Satu ciri baru yang Infinix tambah kali ini adalah butang bahu GT Trigger yang jarang kita nampak pada telefon bajet selain Nubia Neo 3 5G lah. Masa main, butang ni rasa responsif tapi kena tetapkan sensitivity pada tahap maksimum. Kalau letak rendah, dia rasa agak perlahan. Kedudukan butang pun rasa selesa tapi sayang tak ada fungsi tambahan macam sapu atau tekan separuh. Hanya boleh tekan sekali je. Dari segi haba, dua-dua model ni agak baik, tak panas walaupun main game lama. Cuma rasa suam-suam kuku je dekat belakang. Tapi kalau nak lagi sejuk, Infinix ada sediakan aksesori kipas penyejuk magnetik. Cuma kipas ni tak boleh hidup sendiri, jadi kena sambung pada sumber kuasa sama ada port USB-C telefon atau kepala pengecas ataupun power bank. Menariknya, kalau guna kepala pengecas atau power bank, dia bukan je hidupkan kipas tapi juga boleh cas telefon sekali secara tanpa wayar. Tapi fungsi ni hanya ada pada GT30 Pro lah sebab dia sokong pengecasan wireless. Oh ya, kipas ni cuma boleh lekat kalau guna sarung khas GT sebab kalau letak terus dekat badan telefon, memang tak akan melekat. Dari segi perisian, kedua-dua model GT30 dan GT30 Pro menjalankan XOS 15 berasaskan Android 16. Tapi terus terang, ada satu benda yang agak mengecewakan. Infinix penuhkan telefon ni dengan banyak bloatware, kebanyakannya game pihak ketiga. Saya faham ini mungkin cara untuk Infinix nak kekalkan harga telefon ni supaya lebih rendah, tapi pelik juga bila dulu GT20 Pro boleh datang dengan sistem yang bersih tanpa bloatware, tapi kali ni tak. Bercakap selain daripada bloatware, Infinix juga dah tambah beberapa fungsi AI baru. Antara yang menarik, ada call assistant, boleh jawab panggilan secara automatik, bagi ringkasan bualan dan terjemahan secara nyata. Lepas tu ada juga AI Note yang boleh tukarkan cotegan atau tulisan tangan kepada lukisan digital. Cuma dari segi ketepatan dan hasil, AI dia masih belum setanding dengan Galaxy AI yang ada pada peranti Samsung. Untuk fotografi, Infinix juga sediakan AI Studio, fungsi syutingan image yang bolehkan anda untuk padam objek, tingkatkan kualiti gambar atau luaskan image. Tapi hasil dia jujur cakap biasa-biasa je. Ya, dia boleh padam orang atau isi ruang kosong, tapi kalau tengok dekat hasil dia masih nampak tak berapa kemas. Yang menarik, untuk siri GT30 kali ini, kedua-dua model akhirnya datang dengan kamera ultra lebar 8MP. Ini satu peningkatan besar sebab model sebelum ni GT20 Pro tak ada tulisan ni. Jadi kali ini memang lebih fleksibel kalau nak ambil gambar pemandangan luas atau gambar ramai-ramai. Bezanya antara dua model ni terletak pada kamera utama. GT30 Pro dilengkapi dengan kamera utama 108MP, manakala GT30 biasa cuma 64MP. Dengan sensor lagi besar, gambar dari versi Pro nampak lagi tajam, lagi cantik dan prestasi HDR dia pun lebih baik. Pemprosesan gambar pun lebih pantas dekat model Pro. Tapi kalau guna GT30 biasa, proses gambar dia agak perlahan sikit dan anda kena rajin sikit sebab kadang-kadang kena laras kecerahan dan fokus secara manual untuk dapatkan hasil yang lebih baik. Untuk kamera depan, dua-dua model datang dengan kamera swafoto 13MP dan kedua-duanya juga boleh zoom digital sampai 15 kali dekat kamera utama. Tapi satu benda yang ketara, tona warna gambar dia beza sikit. GT30 Pro hasilkan warna yang lebih sejuk, manakala GT30 biasa lebih ke arah tona suam. Okey, kalau kita tengok dari segi bateri pula, dua-dua model GT30 dan GT30 Pro datang dengan kapasiti 5500 mAh. Ia juga menyokong pengecasan pantas 45W, jadi nak penuhkan bateri tu ambil masa sekitar sejam lebih sikit. Tapi kelebihan utama versi Pro, ia turut menyokong pengecasan tanpa wayar 30W. Satu ciri yang jarang kita jumpa pada telefon gaming bajet macam ni. Selain itu, dua-dua model juga ada fungsi bypass charging untuk elak panas masa main game sambil cas. Kalau kita tengok pada harga sekitar RM1000, memang susah nak lawan value yang ditawarkan siri Infinix GT30 ni. Dia datang dengan semua ciri penting untuk gamers. Ada butang bahu, mode gaming khas dan rekaan dengan lampu LED belakang yang memang nampak cool. Dari segi prestasi pun, dua model ni memang smooth terutamanya untuk versi Pro. Tapi macam biasa, tak semuanya sempurna. Kalau nak banding dengan GT20 Pro, ada beberapa bahagian terasa macam turun taraf. Belaan dia yang rasa lagi kurang premium, bloatware agak banyak dan kualiti skrin AMOLED dia tak begitu menyalah sebab tak ada sokongan HDR. Nampak macam Infinix terpaksa potong kos sikit untuk kekalkan harga mampu pemilik. Walau macam mana pun, ada juga peningkatan yang ketara. Sekarang dah ada kamera ultra lebar, bateri lebih besar dan beberapa feature AI baru. Jadi siri GT30 ni masih satu peningkatan yang ketara. Jadi kalau anda ada bajet lebih dan nak pengalaman gaming yang lebih lancar, memang baloi terus untuk ambil GT30 Pro. Harga dia RM1,299 untuk storan 25GB atau RM1,499 untuk storan 51GB. Tapi kalau nak jimat dan masih nak prestasi baik, GT30 biasa pun masih cukup solid pada harga RM1,099 untuk storan 25GB. Tapi kalau tanya saya lah, lebih baik ambil GT30 Pro terus. Tambah dalam RM200 je tapi anda dapat prestasi lagi padu, lampu RGB dekat belakang dan pengecasan tanpa wayar. Macam mana dengan anda pula? Kalau anda ada bajet sekitar RM1,000 ke RM1,500, adakah anda akan pilih Infinix GT30 atau GT30 Pro? Atau anda lagi suka pilihan lain macam Poco X7 Pro atau Nubia Neo 3?
Kongsikan pendapat anda dekat ruangan komen ya. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Kalau anda sukakan video ni, jangan lupa tekan like dan subscribe saluran YouTube Search BM. Follow kami juga di Facebook, X, Instagram dan juga TikTok. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye!